Beriswak petang mencari bunga di Bandar Al Ain, United Arab Emirates. So ni saya baru keluar dari rumah. Ada kedai kebab Iran baru nak buka dekat sini. Sukalah husband saya nanti ada makanan dia dekat dengan rumah. Sebelum datang dan tinggal di negara Arab, saya memang tak tahu yang dekat sini ada musim sejuk. Bukanlah musim sejuk yang bersalji, tapi musim sejuk yang cuaca sangat-sangat pleasant. Macam musim bunga di negara 4 musim. Dekat area ni, diorang tanam bunga petunia berwarna ungu. Saya rasa warna ungu ni adalah warna official Bandar Al Ain. Official warna tim bola sepak Al Ain pun berwarna ungu. Dan kawasan ni pula banyak ditanam pokok kaktus. Pokok kaktus memang sinonim dengan negara bercuaca panas. Saya nak menuju ke satu tempat yang banyak bunga petunia berwarna pink. Orang perempuan kan bila nampak kawasan warna pink macam ni memang terus jadi excited. Walaupun bukan bunga tulip atau bunga rose, tapi kawasan ni sangat-sangat cantik, ditanam banyak pokok bunga petunia warna pink macam ni. Ni saya kongsikan 2 tempat sahaja. Boleh katakan di keseluruhan Bandar Al Ain kat tepi jalan diorang tanam pokok bunga macam ni. Memang sangat memukau mata memandang. Lepas tu kita lalu kat tempat ni, tak tahu pokok apa, ada tag dekat setiap pokok, tapi saya nak tunjuk macam mana diorang jaga pengairan pokok-pokok dekat sini. Walaupun kat sini adalah padang pasir dan cuaca panas, tapi municipality kat sini memang sangat jaga pokok-pokok yang ada, terutamanya pokok-pokok native. Saya rasa yang kat tepi jalan ni adalah pokok willow. Dan yang kat sini pula nampak tak ada macam buah-buah jatuh tu. Saya scan dia punya tag, dia tulis ini adalah buah jujub. Dalam bahasa Arab, sidr. Ini pun adalah pokok native di tanah Arab. Tak pasti pula sama ada buah ni boleh dimakan ataupun tidak. Ni saya dah sampai balik di kawasan rumah. Ini ialah Stadium Hamzah bin Zaid dan kat sinilah Al Ain FC punya main stadium.